Okey, saya rasa mungkin korang dah pernah lihat satu video yang viral ni yang mendakwa stesen minyak Petron hanya benarkan parking selama 10 minit je. Dan kononnya pula hanya untuk pelanggan Petron je. Jadi orang ramai keliru lah dengan benda ni. Betul ke ni polisi rasmi dari Petron Malaysia? Okey, pertama sekali saya nak jelaskan setakat saya makan yang saya buat atau info yang saya cari, tak ada apa-apa kenyataan rasmi pun daripada pihak Petron Malaysia yang mengesahkan peraturan macam ni. Tak ada dokumen, tak ada pengumuman media dan tak ada pun polisi yang menyatakan bahawa semua stesen petrol di Malaysia ni mengenakan hak parking selama 10 minit je untuk pelanggan mereka. Jadi sebenarnya apa yang berlaku? Okey, berdasarkan pemerhatian saya, besar kemungkinan peraturan ni wujud di stesen tertentu je. Kadang-kadang pengurus stesen ni menetapkan peraturan sendiri disebabkan masalah parking. Mungkin pernah ada pelanggan yang tinggalkan kereta terlalu lama sehingga mengganggu operasi mereka. Jadi benda ni mungkin isu pemilik stesen tu je dan bukan arahan seluruh syarikat Petron. Kadang-kadang owner kereta ni pun bermasalah juga. Bila ofis mereka dekat dengan stesen minyak, kadang-kadang mereka ni parking je kereta mereka ni dari awal masuk kerja sampai habis kerja. Jadi owner stesen mana yang tak bengang? Satu lagi perkara, kita kena faham yang setiap video tu lah tak semestinya memaparkan keseluruhan cerita. Kadang-kadang video dirakam tanpa konteks. Benda ni boleh menyebabkan jatuh fitnah. Kemudian saya nak ajak korang untuk kita faham ayat yang ditulis. Okey, kalau kita tengok ayat sini dia tulis, okey, parking 10 minit untuk pelanggan Petron saja. Okey, ayat bawah tu pula dia tulis tayar akan dikunci denda RM100. Okey, dari segi ayat, pada pengalaman saya, ayat ni macam ayat janaan AI. Mungkin papan tanda tu tulisan lain, tapi dengan janaan video AI, teks pada papan tanda tu boleh diubah dengan mudah. Kemudian, dari segi logik akal, kenapa ayat ni hanya diberi amaran kepada pelanggan, bukan kepada yang menumpang stesen di minyak tu? Maksud saya, okey, jika pelanggan hanya 10 minit je dibenarkan. Habis tu, yang bukan pelanggan ni, berapa minit pula yang dikenakan untuk parking? 1 minit, 2 minit? Okey, faham tak apa yang saya cuba nak beritahu ni? So bagi saya, ayat yang ditulis itu tak logik untuk kita fikir. Sepatutnya dari logik akal, amaran ni hanya dikenakan kepada bukan pelanggan mereka. Jadi pendapat saya, sebelum kita terus melenting atau menyalahkan mana-mana syarikat, lebih baik kita semak betul-betul dulu. Okay, dapatkan fakta daripada pihak yang terlibat dan faham situasi yang sebenar. Kita juga perlu ingat yang stesen minyak adalah kawasan operasi yang sentiasa sibuk. Jika parking digunakan sebagai tempat letak kereta jangka panjang, benda ni memang boleh menyusahkan pelanggan lain. Okey, apapun ni hanya pendapat saya je mengenai video yang tular tu untuk sama-sama kita fikir. Sebab yang saya lihat di komen terlalu ramai yang kecam Petron. Bukan saya nak side atau menyembelahi Petron, tapi saya lebih suka lihat benda rasmi dulu sebelum kecam. Jadi itu saja pendapat saya. Terima kasih kerana menonton dan jika ada perkembangan baru atau kenyataan rasmi daripada Petron, saya akan kongsikan dalam video yang seterusnya.